الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih pada pendengar-pendengar, subscriber Abel Seram Channel. Abel doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Siapa belum subscribe, bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Pencerita dia kenakan nama dia Sazali. Tajuk dia Hantu Pokok Pisang. Sazali ni dia ada hubungan dengan hantu pokok pisang ni lah. Cerita ni berlaku kepada beliau, iaitu Sazali ni, semasa umur 16 tahun. Umur belasan tahun ni memang nakal lah kan. Berdarah muda, biasalah. Semua benda kita nak cuba. Masa ni Sazali ni dia selalu ikut kawan dia lah. Dia kadang-kadang dia ponting kelas, dia ikut kawan dia pergi tonton macam-macam jenis CD lah. VCD, zaman VCD dulu, cerita lama ni kan. Jadi satu hari tu beliau tengok satu cerita. Masa ni dia pergi dengan kawan satu kelas dia lah, Syahir. Rumah Syahir ni ada banyak CD, termasuk CD cerita hantu. Jadi Sazali ni bila dia tengok cerita hantu pokok pisang tu, dia kata dia amat teruja melihat filem tersebut. Katanya masakan tidak, dengan menggunakan benang yang diikat di jantung pisang sahaja boleh menyeru hantu cantik untuk ditiduri. Dia bersemangat nak cuba benda ni walaupun dia tahu benda tu hantu. Tapi biasalah kan, Abel bagi tahu tadi, darah muda kan, semua benda dia nak cuba. Dia kata rancangan dia ni dia tak bagi tahu siapa-siapa pun, termasuk kawan-kawan dia, apatah lagi kepada ibu ayah beliau. Jadi petang kejadian tu, selepas balik daripada sekolah, si Sazali ni dia pergi ke cyber cafe, iaitu satu tempat untuk dia main komputer ataupun main game lah, dan untuk melayari internet. Okey, bila dia dah tempah meja dekat cyber cafe tu, masa dulu bayaran cuma RM2 lah. Abel pun sempat dulu kan, yang lahir tahun 80-an ni, sempat lah dengan cyber cafe kan. Jadi dia bayar RM2 dan dia dapat 1 jam untuk menggunakan komputer dan juga internet. Jadi masa ni lah si Sazali ni dia gunakan peluang ni untuk dia selongkar macam mana cara nak cari ataupun macam mana cara nak panggil hantu pokok pisang ni supaya dia dapat jumpa dengan hantu pokok pisang ni lah. Okey, masa ni dia Google ni, jumpalah beberapa mentera dan cara untuk panggil hantu tersebut. Berani si Sazali ni kan, walaupun dia tahu benda tu hantu ataupun benda tu benda kurafat yang boleh menyebabkan dosa besar ni, tapi dia cuba juga. Dia ambil pen, dia ambil kertas, dia tulis ataupun dia salin mentera-mentera yang dia tengok ni, dan dia tulis cara-cara nak panggil hantu pokok pisang tersebut. Bila Sazali ni dia dah faham, dia dah tahu cara-cara nak panggil hantu pokok pisang ni, dia terus keluar daripada cyber cafe ni. Dia menuju ke kedai, dia tengok list apa benda yang dia kena beli dekat kedai ni untuk buat ritual tersebut pada malam itu. Sazali kata memang dia dapat cari barang-barang tersebut dan dia terus pecut balik ke rumah beliau. Kata Sazali, mujulah bilik aku ni berdekatan dengan pokok pisang, memang senanglah kerja aku selepas ni. Katanya dia cari mana satu pokok pisang yang jantung dia cantik, jantung dia elok. Jadi dia pun ambil lah paku dan cucuk di bawah dahan pokok pisang itu. Okey, setelah dia cucuk paku tersebut, si Sazali ni dia ambil benang berwarna merah
dan dia tarik benang tersebut, ikat di paku. Dia lilitkan tali ataupun benang merah tu di jantung pisang, dan tali ni ataupun benang ni daripada jantung pisang tu dia tarik perlahan-lahan sampai dia ikat di tingkap bilik beliau. Sazali kata pintu bilik dia ni jenis pintu bilik rumah zaman dulu-dulu yang ada daun pintu ni yang boleh terbuka luas. Jadi dia buka pintu bilik tersebut, pintu bilik dia, dan dia nampaklah benang yang dia ikat tadi daripada pintu bilik ataupun daripada tingkap bilik dia ni bersambung di jantung pisang. Sazali ni memang dia tak rasa takut, memang tak ada perasaan seram dalam tubuh dia. Dia cuma tersenyum. Dia tengah bayangkan lah ada perempuan cantik datang jumpa dia. Tengah-tengah Sazali duduk berangan ni, pintu bilik dia ni diketuk oleh ibu beliau lah. Jadi rupanya ibu beliau ni ajak dia makan nasi ataupun ajak beliau makan malam lah. Sebab terlalu excited dengan upacara beliau tadi, dia sampai terlupa nak makan malam. Masa ni dia tengok ke arah dinding jam, dia tengok masa ni dah pukul 12 tengah malam. Maknanya dia cerita lepas pada dia dinner ni lah. Lalu masa ni Sazali ni dia buka daun tingkap bilik dia perlahan-lahan. Dia buka seluas-luas yang boleh, dan lantas masa ni beliau ambil mentera yang dia tulis dekat sebuah kafe tadi. Dia baca mentera-mentera tersebut, mentera untuk memanggil hantu tersebut, hantu pokok pisang ni lah. Okey, jadi baca punya baca, dah kebas dah mulut dia baca, tak ada apa-apa pun datang. Tapi tak apa, dia tunggu dengan penuh sabar sampailah beliau nak terlelap. Dia nak tidur ni dengan pintu tingkap pula, dengan tingkap bilik dia terbuka lah. Berani betul kan. Tiba-tiba masa duk tengah terlelap ni, beliau rasa macam ada sesuatu yang merenggut ibu jari kaki beliau. Seperti ada sesuatu menggigit katanya. Lantas masa ni Sazali dia terbangun daripada tidur sebab dia terkejut dan dia sakit. Apa yang beliau nampak ketika itu? Dia nampak ada sosok seorang perempuan berambut panjang dan berbaju merah, dengan rambutnya menggerbang. Masa ni makhluk tersebut tengah isap darah ibu jari kaki Sazali. Maknanya dalam mentera tu dia panggil tu, dia dah ada perjanjian lah. Sazali ni dia akan serahkan darah dia untuk dihisap oleh hantu pokok pisang tersebut. Masa ni Sazali kata, aku terus sahaja mau bangun, tetapi secara tiba-tiba perempuan itu muncul pula di hadapan muka aku dengan kakinya tidak menjejak tanah. Muka perempuan ni bukan muka menakutkan, memang cantik, tapi yang peliknya kaki tak jejak tanah. Maknanya dia betul lah menjadilah mentera yang Sazali baca pada malam tersebut. Apa yang kulihat, wajah perempuan itu amat cantik, tetapi ada darah di mulutnya. Sebab ada darah ni sebab hantu perempuan ni tadi kan, dia isap ibu jari kaki Sazali. Perempuan cantik ni dia cuma renung saja wajah Sazali ni, tapi muka dia macam terlalu minat kepada Sazali. Masa ni lah tu pokok pisang ni buat sesuatu yang orang panggil sesuatu yang tak baik lah, yang tak elok. Okey, jadi masa ni dah penat dah, Sazali pun tertidur, dan perempuan ni ataupun hantu pokok pisang ni dah tak ada dah dalam bilik beliau. Keesokan harinya Sazali ni dia terbangun daripada tidur, dan dia terkejut bila dia tengok di bahagian ibu jari kaki dia ni dah bengkak dah, dan ada
bekas gigitan seperti darah yang telah kering. Jadi bila bangun ni, walaupun kaki dia sakit ni, dia terpaksa pergi sekolah jugalah. Jadi dia bangunlah, berjalan kaki nak pergi ke bilik air. Dia nak lalu bilik air tu, dia kena lalu dapur tempat emak beliau tengah masak nasi goreng lah. Jadi bila dia lintas mak dia, tiba-tiba mak dia ni tutup hidung dan mak dia pandang kepada dia. Dia kata, "Weh, kenapa busuk sangat ni?" Mana dia? Badan Sazali ni bau busuk sangat-sangat. Jadi masa ni Sazali pun terkejut lah sebab dia tak bau. Kadang-kadang kalau badan kita ni ada bau tak menyenangkan ni, kita tak dapat hidu pun bau tu mungkin orang lain dapat hidu. Dia panggil ayah beliau dan masa ni lah si ayah ni dia tanya Sazali lah, kenapa bau busuk sangat ni? Lepas tu kau pula jalan teh enjut-enjut. Jadi masa ni Sazali ni dia tipu ayah dia. Dia kata yang dia terkucil di dalam seluar, manakala ibu jari kaki dia pula terhantuk dekat bucu dinding. Memang dia tipu parent dia lah. Tapi rupanya bapak dia syak sesuatu yang telah berlaku. Keesokan malamnya, iaitu malam kedua, Sazali ni dia buat lagi benda kurafat ni lah. Dia pergi ikat balik benang merah ni di jantung pisang dan dia tarik tali tu, dia ikat di katil beliau lah. Okey, dah dia ikat tu macam dia ulang cerita semalam lah. Dia baca mentera, dan benang ni rupanya dia ikat juga dekat ibu jari kaki beliau. Ibu jari kaki dia ni tiba-tiba dia rasa macam ditarik-tarik sesuatu. Dia dah berdebar-debar dah pada masa ni, tapi dia tak takut. Tiba-tiba ada kabus berwarna putih masuk dalam bilik beliau. Daripada kabus tersebut muncullah satu sosok perempuan berambut panjang mengenakan pakaian berwarna merah. Perempuan yang semalam yang dia tidur bersama perempuan tersebut lah. Hantu perempuan ni dia senyum kepada Sazali dan dia berjalan menuju dan berdiri di ujung katil Sazali. Tapi yang peliknya, makhluk ni dia tak macam manusia normal sebab dia hantu. Dia terawang-awang, dia kaki tak jejak tanah lah. Jadi masa ni hantu tersebut macam semalam juga, dia sedut darah melalui ibu jari kaki Sazali. Masa ni Sazali ni dia tahan lah, sakit benda tu, isap darah kat ibu jari kaki dia. Agak lama juga Sazali kata perempuan itu menggigit dan menghisap darah di jari kakiku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa pada waktu itu kerana badan dan kakiku terasa seperti dikunci dan badanku terus sahaja menjadi lemah. Dan secara tiba-tiba ibu dan ayahku menerpa masuk ke dalam bilik. Sazali ni dia tak boleh nak buat apalah sebab ibu ayah dia dengan ustaz dah masuk dalam bilik dia. Masa ni Sazali ni dia cuma dengar suara ustaz tersebut mengalungkan azan, dia ada dengar. Sazali ni dia pengsan ni agak lama juga. Bila dia bangun ni dia terkejut bila dia tengok kaki dan juga tangan sebelah kanan dia ni jadi lumpuh dah macam kena stroke. Masa ni katanya aku menangis semahu-mahunya dan lantas memanggil ibu dan ayahku. Jadi masa ni bila Sazali ni dia panggil ibu ayah ni, ibu dengan ayah dia datang bersama ustaz yang yang cuba bantu dia pada malam sebelum tu lah. Jadi mereka bertiga ni datang menerpa ke bilik Sazali. Ustaz mula memberikan air penawar dan merenjiskan air di muka dan juga badan Sazali pada ketika itu. Ustaz bagi tahu Sazali ni telah amalkan ilmu salah macam ilmu sihir lah. Dia bagi tahu Sazali suruh taubat lah. Ustaz bagi tahu bahawa memang ada orang lain juga yang mengamalkan ilmu hantu pokok pisang ni lah. Tapi ada di antara mereka ni meninggal dunia sebab hantu ni kadang-kadang dia isap darah
sampai habis. Cerita ni merupakan pengajaran kepada penulis lah, kepada Sazali. Dia kata memang dia punya kesalahan dia ni hanya Allah sahaja yang dapat mengampunkan dosa beliau. Jadi itulah cerita yang dapat Abang share pada malam ni. Semoga jadi hiburan dan jadi iktibar pada kita semua. Sekian, terima kasih.